السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والرحمة المهداة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Hari ini kita bersama dengan seluruh umat Islam dan para jamaah haji yang berhimpun di Makkahul Mukarramah menunaikan ibadah haji, menyambut Hari Raya Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji, bersempena dengan ibadat yang besar di dalam agama Islam. Ibadat yang dirasmikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam supaya manusia menunaikan haji. Manusia yang datang dari seluruh pelosok dunia mewakili umat Islam, di mana sahaja ada umat Islam, menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar. Demi sesungguhnya urusan Islam akan sampai, di mana sampainya siang dan malam. Umat Islam hari ini berada di seluruh pelosok dunia, di mana ada siang dan malam. Hari ini mereka menunaikan haji berhimpun di Makkahul Mukarramah. Jumlah berjuta manusia datang daripada semua benua, semua penjuru dunia, mengharungi semua lautan, meredah hutan rimba, padang pasir, bukit buka dan gunung ganang, melalui jalan darat, laut dan udara, menunaikan haji di Makkahul Mukarramah, menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diucapkan sejak ribu-ribu tahun yang lalu. Firman Allah Ta'ala, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia supaya mereka datang ke sini menunaikan haji. Mereka akan menyahut seruanmu, akan datang ke sini dalam keadaan berjalan kaki, menaiki kenderaan binatang sehingga kurus binatang itu kerana perjalanan yang jauh. Itulah seruan Allah
yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang disambut oleh manusia yang menganut Islam pada hari ini. Dahulunya Ibrahim dipuja oleh orang-orang Yahudi Kristian, dipuja oleh orang-orang musyrikin. Ibrahim adalah Islam. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak juga Kristian. Ibrahim adalah menganut agama yang suci bersih, agama tauhid, mengesahkan Allah, menolak syirik. Dan Ibrahim bukan juga dari kalangan orang-orang musyrikin. Setelah Islam mencapai kemenangan, berlakunya Fathu Makkah, Makkah dibebaskan daripada jahiliyah, dan Allah mewajibkan umat Islam menunaikan ibadat haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sabit bagi Allah mewajibkan kepada manusia menunaikan ibadat haji ke Baitullahil Haram ke atas sesiapa yang mampu. Barang siapa yang kufur, yang tidak percaya kepada perintah Allah ini, maka Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Allah tidak berhajat kepada harta benda kamu. Kamu yang berhajat kepada Allah. Hari ini ramai jamaah haji menunaikan ibadat haji, dan mereka menyambut hari raya haji sempena dengan ibadat ini di seluruh pelosok dunia. Dan hari ini para jemaah haji melakukan ibadat Qurban di Mina. Umat Islam yang berkemampuan menunaikan ibadat Qurban ini untuk menghidupkan syiar Islam yang ditegakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Syiar tauhid, syiar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah sahaja. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Maka sesiapa yang kufurkan taghut, kufurkan setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala, sama ada manusia, patung, berhala, jin, syaitan dan apa saja yang melampaui batas Allah, ditolaknya dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tadi yang teguh, yang tidak akan boleh dirungkai sekali-kali. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah agama tauhid yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak Nabi Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan rasul, dan rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah sahaja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Diibadatkan kepadanya, disembahnya, dipatuhi segala undang-undang dan hukum syariatnya, dan menjauhkan diri daripada taghut, setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih Ibrahim alaihissalam yang kita hidupkan syiarnya pada hari ini untuk menghadapi kerajaan kuasa besar dunia di zamannya, dipimpin oleh Raja Namrud. Ibrahim ditugaskan oleh Allah menyeru semua manusia, raja dan rakyat, kaya dan miskin, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit saja yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya menentang, ayahnya sendiri menentang, rajanya memerintah supaya Ibrahim dijatuhkan hukuman, dibakar dalam api yang besar. Ibrahim alaihissalam menunjukkan keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, dibakar dalam api yang menyala dengan besarnya
dicampak dengan minjanib, senjata berat di zaman itu. Ibrahim dicampak ke dalam api. Datang para malaikat untuk membantu Ibrahim alaihi salam. Ibrahim menolak tawaran semua para malaikat dan mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, aku menyerah diri kepadanya dan aku bertawakal kepadanya. Kesetiaan Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipilihnya menjadi pemimpin nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menegakkan tauhid. Dilahirkan daripadanya nabi-nabi Bani Israel, daripada zuriatnya dipilih nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memilih Ibrahim merasmikan Ummul Qura, Makkatul Mukarramah, ibu segala kampung dan negeri, bumi pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak sanggup didiami oleh binatang. Itulah bumi yang dipilih oleh Allah supaya Ibrahim menghantar puteranya Ismail. Diuji supaya mengorbankan puteranya. Ibrahim menghadapi ujian itu dengan tabah dan sabar. Dan Allah menerima kejayaan Ibrahim dalam ujian itu, ditukar dengan mengorbankan binatang-binatang ternakan yang kita hidupkan pada hari ini. Ibrahim dan Ismail mendirikan Kaabah untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentang syirik, menentang tauhid, menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan menentang penyembah patung-patung dan berhala, penyembah raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang mengaku jadi Tuhan, menentang para ulama pemimpin agama yang berlagak seperti Tuhan, mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Dan hari ini lahir ideologi yang bertuhankan ekonomi, bertuhankan kebendaan, walaupun percaya kepada Allah. Inilah cabaran yang dihadapi oleh agama tauhid sehingga hari kiamat. Menentang segala bentuk syirik, dan Allah menjanjikan kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Setelah dikalahkan penyembah berhala di Makkatul Mukarramah, ada yang beriman dan ada yang menentang, degil dengan keberhalaannya. Dia ajak kumpulan ahli kitab supaya beriman kepada Allah. Hanya segelintir golongan ahli kitab yang beriman kepada Allah dalam keadaan mereka adalah ahli kitab, percaya pada Taurat dan Injil, percaya kepada Allah, tetapi menolak tauhid. Dinyatakan dalam hadis yang terkenal, apabila Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai salib, lalu baginda Nabi sallallahu menyebut firman Allah Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka jadikan padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan yang lain daripada Allah. Adi menjawab, wahai Muhammad, kami orang Kristian golongan ahli kitab menyembah Allah juga. Kami tidak menyembah padri-padri kami. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memakai hukum yang direka oleh padri-padri kamu, meninggalkan hukum Allah. Mereka hukum sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kamu memuja Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Adi dijemput datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, apa yang menakutmu mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Apa yang menakut kamu untuk mengatakan la ilaha illallah? Aku tahu, hai Adi, kamu bimbang tak dapat harta, menjadi papa kedana. Islam sekarang dalam keadaan miskin. Wahai Adi bin Hatim, akan tiba masanya Islam akan mencapai kemenangan, sehingga harta melimpah ruah,
tidak cukup orang menerima untuk dibahagikan harta itu. Wahai Adi, aku tahu kamu takut kerana Islam dalam keadaan lemah, musuh yang ramai di kelilingnya. Wahai Adi, Islam akan mendapat kemenangan. Kamu kenal Hirah, pusat kerajaan Parsi, kuasa besar di zaman itu, pusat kerajaan Parsi. Kamu tahu Hirah? Adi menjawab, aku tahu namanya, tak pernah pergi. Wahai Adi, akan tiba masa Hirah akan dibebaskan oleh Islam. Akan tiba masanya kaum muslimat, kaum perempuan dari Hirah akan datang ke Mekah menunaikan haji dengan tidak ada penjaganya dan tidak ada siapa yang mengganggu, menunjukkan kemenangan Islam. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, yang berjuang untuk menegakkan Islam di kalangan kamu. Allah akan jadikan mereka itu golongan yang memerintah negara di atas muka bumi. Allah jadikan agama yang diredha Islam ini berkuasa. Setelah Islam berkuasa, maka bertukarlah keadaan. Daripada ketakutan kepada keamanan, penjenayah tidak ada lagi. Penzalim tidak boleh mengangkat kepala setelah Islam ditegakkan. Dunia dalam keadaan aman. Itulah dia janji Allah. Mereka memperhambakan diri kepadaku. Di zaman Islam sudah mencapai kejayaan, dalam keadaan tidak menyekutuiku Allah dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang yang fasik. Islam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami pasang dan surut, rebah dan bangun, timbul dan tenggelam. Itulah alam dunia. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Begitulah hari kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Allah menjadikan kerajaan-kerajaan di atas dunia ini tidak kekal. Orang-orang kaya tidak kekal. Orang-orang kaya mati, sama ada baik ataupun jahat. Kerajaan-kerajaan juga mati, tidak kekal, sama ada kerajaan yang adil ataupun kerajaan yang zalim. Kerajaan yang kekal hanyalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerajaan yang menegakkan Islam juga tidak kekal. Dijadikan pasang dan surut, rebah dan bangun, menang dan kalah. Allah jadikan untuk menguji manusia. Siapa yang setia kepada Allah dan siapa yang tidak setia kepada Allah. Syiarnya ialah menegakkan tauhid, menegakkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu nabi-nabi dan rasul-rasul menghadapi syirik yang bersifat menyembah patung dan berhala. Syirik yang bersifat menyembah Namrud dan Firaun. Zaman kini kita menghadapi syirik golongan ahli kitab yang mengadakan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menolak hukum qisas dan hudud yang ada dalam Quran, memakai hukum yang lain. Bentuk syirik yang ada pada hari ini. Dan syirik yang terkini ialah syirik bertuhankan ekonomi. Ideologi ciptaan manusia, sama ada yang kanan ataupun yang kiri. Liberal kapitalisme, sosialisme, komunisme, pragmatisme. Semua ideologi ini bertuhankan ekonomi untuk menjana ekonomi yang maju dengan pahaman masing-masing. Kerana ekonomi menjadi Tuhan, kebendaan menjadi Tuhan. Inilah yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu membawa harta zakat, harta fai, cukai yang diambil oleh orang yang bukan Islam, dibawa pulang ke Madinah
dengan jumlah yang banyak, melimpah ruah banyaknya. Maka ramai yang berhimpun di masjid di awal subuh, kerana mereka sudah tahu bahawa Nabi SAW akan membahagikan harta-harta yang banyak. Banyak yang akan dapat bahagian masing-masing. Tiba-tiba sabda Nabi SAW, wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Demi Allah, aku tidak bimbang kamu umatku ini jadi fakir, jadi miskin. Aku tidak bimbang. Apa yang aku bimbang, dibentangkan kepada kamu harta benda yang banyak, kemewahan dan kesenangan, bantuan-bantuan harta yang banyak. Ini membimbangkan aku. Inilah yang telah membinasakan umat zaman dahulu. Aku bimbang ini juga akan membinasakan kamu. Hari ini seluruh dunia menghadapi Tuhan ekonomi, Tuhan kebendaan, memuja Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Seolah-olah buat Tuhan tidak memberi rezeki, mereka yang buat rezeki. Maka mereka mencari rezeki tanpa peduli halal dan haram, tanpa peduli benar dan salah, tanpa peduli riba, rasuah, menipu dan seumpamanya, asalkan dapat harta. Inilah ketuhanan yang dipuja di akhir zaman ini. Di saat kita menyambut Hari Raya Korban, Hari Raya Adha, kita memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan ibadah, mengesahkan Allah, menyerah diri kepada Allah, menolak segala bentuk syirik. Marilah kita memahami cabaran hidup yang mengelilingi dan mengepung kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanyalah Islam sahaja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wa nahnu lahu muslimun. Dan sesiapa yang tidak suka kepada ajaran agama tauhid, mengesahkan Allah sahaja yang dianut oleh Ibrahim alaihissalam, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami telah memilih Ibrahim di dunia menjadi pemimpin Rasul, dan di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Ingatlah bila Tuhan berkata, wa Ibrahim, Islam. Ibrahim menjawab, saya Islam kerana Tuhan sekalian alam. Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, iaitulah agama Islam. Maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Adakah kamu menjadi saksi ketika Nabi Yaqub alaihissalam dalam keadaan nazak menghadapi maut, menghadapi mati, dikelilingi oleh anak-anaknya. Di masa itu Yaqub bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kamu abdikan diri setelah aku meninggal dunia? Anak-anak Yaqub menjawab, kami memperhambakan diri kepada Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, Tuhan yang satu, dalam keadaan kami menjadi orang-orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. نستغفر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wal badrud duja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang dengan ajaran Islam dalam seluruh kehidupan kita di dunia, sehingga kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya Islam yang menyelamatkan manusia dan alam ini. Apa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karahan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Adakah mereka mahu lain daripada Islam? Padahal seluruh yang ada di langit dan di bumi, semua makhluknya adalah Islam. Sama ada dalam keadaan terpaksa mengikut undang-undang tabi'i ataupun taat mengikut pilihan mereka sendiri, dan mereka semua akan dipanggil balik kembali kepada Allah setelah berlakunya kiamat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku percaya kepada apa yang dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak-anak cucu Nabi Yaqub, nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Isa yang disanjung oleh Yahudi dan Kristian. Dan semua nabi-nabi mereka adalah menganut Islam. Sesiapa yang menuntut, yang mencari, yang berpegang lain daripada Islam, nasihat mereka tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Islam itu ialah peraturan seluruh kehidupan manusia, bukan sekadar agama yang dipahami oleh kebanyakan manusia pada hari ini, yang berkait dengan ibadat sahaja, dengan doa, tasbih dan tahmid sahaja, dengan wirid sahaja. Islam adalah seluruh kehidupan manusia, dirinya, keluarganya, negaranya, masyarakatnya, harta bendanya, alam sekitarnya, dan hubungannya dengan seluruh alam adalah Islam. Islam yang terkandung dalam Al-Quran, kitab mukjizat yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrain lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat sekali-kali selagi kamu berpegang selepasku dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah Al-Quran dan sunnah ajaranku. Itulah pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah meminta orang-orang yang beriman supaya menyelesaikan masalah mereka dengan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri.
ulil amri, yakni pemimpin-pemimpin yang memerintah kamu dan ulama-ulama kamu. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, sama ada di antara pemimpin dan pemimpin, pemimpin dan rakyat, ulama dan ulama, hendaklah kembali kepada Allah Al-Quran dan Rasul, kenyataan Nabi SAW. Itulah penyelesaiannya. Sekiranya kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya. Itulah petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain daripadanya sesat, menyesatkan, celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم عليك من ظلمنا اللهم عليك من عادانا اللهم عليك من مكرنا اللهم عليك من خدعنا اللهم عليك من كادنا يا عالم الغيب والشهادة يا علام الغيوب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وساد بركها يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.